Tujuannya pihak Kementerian Perpaduan Negara menubuhkan Sekretariat Rukun Negara ni di IPTA, IPTS, Politeknik, Kolej Matrikulasi kita ada, Kolej Komuniti kita ada, IPG kita ada. Sehingga sekarang kita ada 163 Sekretariat Rukun Negara. Adalah bertujuan untuk mengukuhkan lagi kefahaman berkaitan dengan pembudayaan rukun negara dalam kalangan mahasiswa khususnya untuk mewujudkan satu masyarakat Malaysia yang progresif dan juga aktif lah. Tanggungjawab saya sebagai Vice President of Student Council mengenai program SRN ini, saya bersama rakan-rakan saya daripada Student Council banyak bekerjasama untuk membuat promosi aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan seperti Citra Negaraku, Wajah-Wajah Perpaduan dan sebagainya. Biasanya kami akan membuat poster untuk disebarkan di laman sosial kami supaya lebih ramai pelajar akan mengenali tentang program-program yang dilaksanakan dan juga manfaat program tersebut akan membawa kepada murid di UCSI College. So baru-baru ni saya terpilih untuk masuk Convention Sekretariat Rukun Negara KSRN pada tahun ini. So saya dapat belajar pelbagai jenis maklumat dan pengetahuan daripada rakan-rakan yang seumur dengan saya dan sebaya dengan saya. So maklumat ini akan membantu saya untuk menganjurkan dan melancarkan program yang lebih baik di kolej saya sendiri. So apabila saya belajar daripada institut lain seperti IPTA dan IPTS yang lain, saya dapat pengetahuan yang lebih mendalam tentang cara untuk menganjurkan program. Convention ini dapat membantu pelajar untuk menambah ilmu dan bekerjasama antara pelajar IPTA dan IPTS lain untuk memupuk perpaduan antara pelbagai pelajar pelbagai kaum. Tahun 2025 adalah salah satu tahun yang paling banyak aktiviti SRN di UCSI College, yang mana kami telah diberikan amanat dari Kementerian Perpaduan untuk menjalankan program Town Hall, aspirasi perpaduan negara dan juga Majlis Pelancaran Program Citra Negaraku peringkat nasional, yang mana Menteri sendiri yang berhormat Datuk Aaron Agu Dagang telah turun di UCSI untuk melancarkan program tersebut di peringkat nasional. Kalau kita nak cakap peranan Sekretariat Rukun Negara ini, kita boleh lihatlah dari aspek kepimpinan, sukarelawan dan juga advokasi dan juga pembangunan karakter dia sendirilah. Kalau kita tengok dari aspek kepimpinan, kita akan melihat bagaimana SRN melaksanakan program dalam kalangan rakan sebaya dia dan juga komuniti. Sebab bila dibuat program itu, dia akan bagaimana dia nak menguruskan konflik, bagaimana dia nak buat program dan sebagainya. Itu dari aspek kepimpinan. Tapi dari aspek kesukarelawan, contohnya, kita akan memberi panduan kepada mereka bagaimana untuk melibatkan diri dalam komuniti itu sendiri. Maka mereka akan faham dalam komuniti itu sendiri ada kemajmukan tu ada dari segi etnik, agama, budaya, bahasa dan sebagainya. Dan kepada para pelajar yang ingin menonjolkan semangat kepimpinan, boleh sertai Sekretariat Rukun Negara bersama-sama kami dan juga bersama rakan-rakan anda di IPT lain yang ada SRN untuk menubuhkan Sekretariat Rukun Negara untuk sama-sama kita menyumbang peranan kita sebagai pelajar dalam usaha kita bersama membentuk Malaysia yang harmoni dan juga gemilang.